أحييكم بتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini dapat kita berhimpun di dalam Dewan Masjid An-Naim, Taman Seri Setia, Teluk Intan, Perak dan Ridwan. Bagi menyambung kembali perbahasan kita di dalam kitab 40 hadis peringatan tentang kubur dan kematian. Kita dihidangkan pada setiap hari dengan berita-berita kematian. Namun apa yang berlaku pada kita pada hari ini adalah menanti waktu giliran kita untuk pergi. Namun apakah persiapan yang telah kita siapkan dan apakah jaminan yang telah kita pegang untuk dibawa ke alam yang seterusnya? Tidak lain tidak bukan adalah daripada janji-janji baginda Nabi SAW dan amal-amal yang telah kita bekalkan di dunia ini untuk menjadi bekalan bagi negeri akhirat nanti. Dan adakah dengan sebab amal itu dapat membantu kita dan sebab janji Nabi SAW itu menjadi penyedap hati bagi kita untuk menyelusuri perjalanan barzah sehingga bertemu di depan Tuhan Azza wa Jalla. Maka pada hari ini kita akan sambung pada hadis yang ke-36, iaitu berkaitan tentang orang yang beriman dibantu Allah menjawab pertanyaan di dalam kubur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darain al-amin. Allahumma amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala atas hadis ke-36 dengan tajuk orang yang beriman dibantu Allah menjawab pertanyaan di dalam kubur, daripada Sayyidina Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qawluhu yusabbitu Allahu alladhina amanu biqawli sabitin fil hayatid dunya wa fil akhirah. Daripada Sayyidina Barra' bin Azib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim apabila disoal di dalam kubur, dia akan bersyahadah bahawa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala yang bererti Allah meneguhkan jawapan, yakni orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Surah Ibrahim ayat ke-27. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini diceritakan bahawa orang yang lidahnya lazim dengan syahadah, ucapan syahadah itu tadi akan dipertuturkan lagi ketika di dalam kubur. Saat datang malaikat kepadanya untuk urusan, lalu dia bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana kita ada syahadah hari-hari Ustaz? Ada. Kita bersyahadah setiap hari. Sepaling tidak kita baca 10 kali. Allah Ta'ala. Biasa 9 kali surah Allah Ta'ala. 9 kali kita baca, iaitu dalam sembahyang kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dibaca, syahadah tu diucap pada lisan kita ketika tahiyat, tahiyat awal wala tahiyat akhir. Itu yang diwajibkan atas kita membacanya. Seperti tahiyat akhir wajib dalam sebab dia termasuk di dalam rukun. Masya-Allah. Bacaan-bacaan tersebut telah memasakkan ataupun telah kita panggil apa, telah terpaku di dalam diri kita, sehingga kita berada di dalam keadaan yang begitu sulit, maka lidah kita akan bertutur dengan perkataan yang lazim diucap oleh kita ketika di dunia. Jadi bila ada orang yang mengatakan dengan perkataan itu, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Allah meneguhkan lidahnya menjawab segala soalan yang ditanya oleh malaikat yang berada di dalam kubur. Jangan kita sangka kita yang menjawab. Tak. Kadang Allah yang bantu lidah kita menjawab. Mulut kita tak, akal kita tak tahu nak cakap apa, tiba-tiba mulut memberi jawapan. Ini kenapa?
kerana lisanan ratiba, kerana lidahnya yang sentiasa mengulang-ulang. Itu sebab dalam doa diajarkan oleh para ulama, kata Nabi SAW dalam doanya, Allahumma ij'alni lisanan ratiba, ya Allah, jadikanlah bagi diriku ini lidah yang sentiasa mengulang-ulang menyebut namamu ya Allah, mengulang-ulang kalimah yang baik. Tapi bagi orang yang nak mati atau orang yang berada dalam sekarah atau sekaratul maut itu tadi, maka jangan diajak ia kalimat yang panjang seperti ini. Ini disebut oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari di dalam kitab Sabilal Muhtadin Litafaqquh fi Amriddin, pada jilid kedua bab janaizu, bab jenazah. Dalam tu dinyatakan, dan adapun pada orang yang hampir kepada matinya, mendatanglah kamu kepada telinganya dan ajarkanlah ucapan kalimat talqin, iaitulah kalimah la ilaha illallah, memada ia. Jangan ia memanjangkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak. Ajarkan dia kalimah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah semata diajar pada hingga tercapai pada lisannya untuk menyebut. Jangan disusahkan ia dengan berpanjang-panjang itu tadi. Ini kata Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala. Dan adalah dikehendak pada orang yang mengucap atau mengajarkan itu lain daripada warisnya. Itu disebut dalam kitab tersebut. Supaya tiada hibah hati waris ketika mengajarkan kepada bapaknya atau pada anaknya atau pada walinya itu tadi. Jadi itu sebab ajar kalimah la ilaha illallah. Man akhirul hayah, siapa yang akhir daripada penghidupannya, qala la ilaha illallah, lidahnya mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka masuk ia dalam syurga. Adapun kata Syekh Muhammad Arsyad, dan tatkala sesudah dikatakan oleh orang yang hampir mati itu kalimah la ilaha illallah, janganlah ia bercakap. Kalaulah ada percakapan lain, maka hendaklah diulang kalimah la ilaha illallah itu. Kerana apa? Kerana nak mencapai kalimah la ilaha illallah itu sebagai penutup kalam dalam hidup dia. Nak menjadikan itulah perkataan akhir yang keluar daripada mulutnya sebelum ia meninggalkan dunia ini. Itu ganjaran ataupun faedah ketika sedang sakaratil maut. Dan adapun orang yang paling mudah lisannya untuk mengucapkan kalimat tauhid ini disebut dalam kitab Nailur Raja' Syarah Safinatun Najah oleh Al-Habib Syatiri. Apa kata dia? Dan dilazimkan bagi mereka itu orang yang berkeinginan mudah ditarik nyawanya sakaratul maut dan mudah lisannya untuk bertalqin, maka hendaklah ia sentiasa bersiwak, membersih gigi, gosok gigi selalu. Sebab dalam hadis Nabi SAW, laula asyaqu ala ummati la'amartu bisiwak qabla salah. Kalaulah tidak menjadi beban ke atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka memberus gigi sebelum lagi sembahyang. Makna Nabi nak suruh seakan-akan 5 kali sehari gosok gigi. Insya-Allah. Sebab solat 5 kali. Itu solat wajib. Kata Nabi tak menyatakan wajib atau sunat. Nabi kata laula asyaqqu ala ummati la amartu bisiwak qabla salat. Setiap kali nak sembahyang, apa jenis sembahyang sekalipun, maka bersiwak ia. Dia masya-Allah tabarakallah taala, kerana di situlah nyawa akan dikeluarkan dan di situ jugalah penentu kepada jawab baik dan buruk dia tadi. Dengan ucapan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini asaslah. Jadi ada yang jenis orang baca panjang sikit dalam wirid ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ala kulli hal, ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah semata. Ada yang dia baca sekadar la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahul muslimun. Pelbagai yang diamalkan yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis ini, al-muslimu idza su'ila fil qabri. Adapun seorang yang syarat dia apa? Al-muslimun. Al-muslimun ni man huwa muslim, siapa dia orang Islam?
Orang Islam itu ialah orang yang menegakkan rukun-rukun Islam itu tadi. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Itu syarat Islam tadi pertama. Yang kedua, mendirikan salah. Kata Nabi SAW, man taraka salah fahuwa kafir. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka kafirlah ia. InsyaAllah. Yang ketiga, iaitulah wa tu'tiya zakah. Dia membayar zakat ataupun mengeluarkan zakat. Yang keempat, jangan ditahan hartanya. Sesungguhnya para pembayar zakat yang telah sampai padanya tanggungjawab zakat lalu menghalangi zakat dari dikeluarkan, niscaya dibakar Allah hartanya di hari akhirat dengan berupa papan-papan besi yang dipanaskan lalu ditekap di belakang badannya. InsyaAllah. Ini kata Nabi SAW. Jadi zakat termasuk dalam menegakkan Islam seseorang. Yang keempat, apa dia? Iaitulah as-sawmu ramadhana, berpuasa dalam bulan Ramadan. Man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Ta'ala, niscaya diampunkan Allah Ta'ala dosa-dosanya yang telah lalu, yakni khataya, dosa-dosa kecilnya. Dan yang kelima, iaitulah wal hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan mengerjakan haji, menuju haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu mendatanginya. InsyaAllah. Jadi apabila 5 rukun Islam itu telah terlaksana, maka al-muslimuna sahih, maka muslim pada dirinya itu sah. Jadi nak menjadi seorang muslim ni tadi adalah syaratnya 5 perkara tadi. Adapun nak menjadi seorang yang beriman, ini besar pula. Itu sebab dalam Al-Quran kata, ahasiban nasu ayyatraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka bahawa mereka akan dibiarkan begitu sahaja setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji oleh Tuhan. Jadi orang yang beriman ni orang yang akan menerima ujian daripada Allah Ta'ala, akan diberikan bebanan dalam kehidupan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak menguji seorang hamba itu melainkan apa yang termampu bagi dia. Ujian yang Allah Ta'ala turunkan. Dan salah satu daripada adab kita terhadap penerima ujian, jangan pernah dibanding-bandingkan ujian yang ditimpakan Allah pada mereka dengan kita. Kita bila jumpa orang cerita masalah, saya ni ada masalah ini. Alamak cik, kata dia, awak punya ujian sikit je, saya lagi teruk dulu. Dia suka sembang apa itu. Sedangkan Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak menguji seorang hamba itu melainkan atas mampu dirinya. Barangkali ujian yang dihadapi oleh saudaramu itu ringan pada pandanganmu kerana kamu telah dibeban dengan ujian lebih berat. Tetapi ujian itu berat bagi dirinya, kerana itulah yang termampu bagi dirinya. Jangan pernah sekali-kali kita meletakkan perbandingan, farqu bainahu wa bainahu. Jangan meletakkan perbezaan antara dia dengan dia. Kamu ni begini tak banyak mana, dia ni lagi teruk. Orang ni tak banyak mana, orang ni lagi teruk. Jangan, insyaAllah. Kerana begitu jugalah yang dihadapi oleh ahli kubur. Ahli kubur ada orang yang masuk mendapat tekanan dan bebanan yang sangat berat. Kenapa? Kerana perbuatannya atas dunia dahulu. Dan ada orang yang barangkali mencapai kesenangan dan kenikmatan dalam kubur. Tak berat bebanan. Kenapa? Kerana usaha dan penatnya ketika di atas dunia dahulu. Ini bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing. Iaitu sebab kita berpegang kepada ayat Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 27. Qala Allah Ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu biqaulin sabitin fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullah, yusabbit. Apa sabbit ni? Disabitkan ataupun diletakkan oleh Allah. Sabit ni orang Melayu kata terkait. InsyaAllah. Terkait ataupun terlekat pada diri dia, tu sabit. Sebab kita cakap anda disabit bersalah. Perkataan disabit tu bukan sawit, pokok sawit tu saja, pakai sabit juga. Disabitnya 2 makna. Sabit dengan makna alat pengait untuk menjatuhkan buah. Pertama, sabit yang kedua maknanya apa? Iaitu yang dikaitkan, yang ditetapkan, yang diletakkan ke atas dia, tuduhan. InsyaAllah. Tuduhan tu terlekat atas dia. Jadi bila sabit tu apa? Yang dijadikan Allah untuk dia. Itu dia kata yusabbitullahu alladhi, telah disabitkan oleh Allah Ta'ala. Dan sabit ini diteguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabit qulubana.
Sabbit qulubana, ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagi dirinya dengan teguhan. Itu sebab dalam isbat makna menetapkan, merasakan. Kan dalam kalimat Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam pada matan ke-251, apa kata Ibn Athaillah? Man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwa al-mutakabbirun haqqan. Barang siapa yang menetapkan atau barang siapa yang merasakan dirinya tu saleh, dirinya baik, dirinya tawaduk, dialah orang yang paling takabbur. Ini kata Ibn Athaillah Sakandari. Saya nak tekan ini bukan masalah takabur, tapi nak masalah isbat, insyaAllah. Menetapkan, meletakkan, mensabitkan, insyaAllah. Itu pun isbat, insyaAllah. Kalau nafi dan isbat tak, dia ada nafi, munafi, isbat, musabbat. Perkataan yusabbitullahu alladhi, ditetapkan Allah Ta'ala alladzina amanu, kepada orang beriman itu tadi, orang ada iman. Tadi kata orang Islam yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tadi, fadzalika qauluhu yusabbitullahu alladzina amanu. Jadi Allah nak letak kepada orang beriman itu tadi. Nak letakkan apa? Kenapa dia boleh dapat beriman? Kerana dia diuji, sedang diuji dengan ujian kubur. Biqaulin thabitin, dengan perkataan yang tetap, tak berubah-ubah. Marabbuka, ni tak pakai dalam kubur. Malaikat dia kena buk satu dah. Malaikat nak jawapan yang mu'tamad, yang memang sabit dengan diri kamu. Man rabbuka? Allahu rabbi. Man nabiyuka? Muhammadin nabi. Ma imamuka? Ma qiblatuka? Ma ikhwanuka? Tanya satu persatu, insyaAllah. Mungkin hari ini kedengarannya biasa, tetapi soalan ini menjadi luar biasa saat kita tak mampu nak menjawabnya. Ditanya dari malaikat, man rabbuka? Diam 1000 bahasa. Sebab apa? Sebab jarang menyebutkan nama Tuhannya. Kalau Imam Ghazali mengajak, ada zikir hariannya, iaitu salah satunya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lazim lidah menyebut nama Allah. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Sehingga apa dia? Hingga lidahnya tadi masak dengan sebutan la ilaha illallah. Jadi itu salah satu dia apa? Ucapkanlah kalimah syahadah selalu, tiap-tiap pagi. Tiap pagi kita bangun, perbaharui syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 perkara yang kita baca tiap pagi yang mesti kita wajibkan pada diri kita. Yang pertama, setiap kali bangun pagi, syahadah kembali kita, insya-Allah. Sabitkan hati kita dengan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Bangkit alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, baca ikrar orang Islam. Apa ikrar orang Islam kepada Tuhannya setiap pagi? Iaitulah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billah, aku ridha Tuhanku tu Allah. Wa bil islami dina, dan Islam itu ialah jalan hidupku. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Muhammad itu nabi dan pesuruh Allah. Dan yang ketiga apa dia? Iaitu setelah pertama dah baca doa bangun tidur, kemudian kita mengucap, kemudian yang ketiga kita Allahumma shalli Muhammad, yang seterusnya kita dah berikrar. Dan yang keempat, pertama kita bangun doa bangun tidur. Doa bangun tidur tadi terlepas dah. Yang keempat. Jadi mana pertama doa bangun tidur, buka mata, berterima kasih kepada Allah Taala dulu. Alhamdulillah, paling tidak. Kalau dapat panjang, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selesai doa bangun tidur, kemudian syahadah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga iaitulah baca ikrar tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang keempat apa dia? Yang keempat, ambil tangan kanan letak di hati. Bacakan, hadiahkan Fatihah untuk diri sendiri dulu. Setiap pagi, Al-Fatihah ila bin nafsi. Aku bacakan Fatihah ni untuk diriku. Siapa nama kita? Muhammad Ridwan bin Hamizan. Qulil Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Fatihah hari-hari kat diri kita sendiri.
lazimkan menghadiahkan bacaan tadi. Ada amalan Ustaz? Amalan para ulama. Ada hadis tak? Tak ada. Saya beritahu tak ada. Ini amalan, insya-Allah. Amalan, dan tidak tercakup pada hukum kata wajib, sunat, makruh, harus, tak. Sebab dia amalan semata. Kalau orang tanya, adakah zaman Nabi SAW buat? Tak. Tapi ini dilakukan kenapa? Kerana melazimi bagi diri kita. Nak melazimi bagi diri kita. Sahabat zaman Nabi SAW sabit pada diri mereka. Mereka memang jiwanya jiwa ketuhanan ketika itu dah ada. Rabbaniyah mereka tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilahiyah sembahan mereka, ta'alluq mereka kepada Allah Taala tu cukup jitu. Hak kita hari ni umat yang terumbang-ambing, yang muqallibal qulub wal absar, Tuhan yang membolak-balikkan hati. Pagi ni rasa beriman, besok rasa malas. Sabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami atas agamamu, wa ala ta'atik, dan ke atas taat padamu ya Allah. Jadi macam mana kita nak tetapkan hati kita, macam mana kita nak taat pada Allah Ta'ala dengan 4 amal tadi supaya diberikan kekuatan pada kita. Diberikan kekuatan pada kita dan diberikan semangat. Jangan putus asa. Itu sebab salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, doa yang terpenting pada setiap pagi apa dia? Doa penting tu, Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Apa doa tadi? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, a'udzubika, minta berlindung kepada Engkau ya Allah. Nak lindung daripada apa? Taufan, ribut, banjir, bencana? Tak. A'udzubika minal hamni wal hazan, daripada duka cita, daripada putus asa dan duka cita. Alhamn, hamnin tu makna putus asa, wal hazan, dan duka cita. Ya Allah, alhamnin ni bahaya. Sebagaimana selalu saya ulangkan, kalau kita putus makanan 3 bulan je kita boleh hidup. Kalau tak ada makanan, kita masih ada minuman, 3 bulan boleh hidup. Tapi kalau tidak ada makanan, tidak ada minuman, kita boleh hidup 3 hari je. Air tak ada. Hari pertama kehausan, hari kedua hidrasi, hari ketiga hidup terakhir, 4 meninggal kerana tak ada air. InsyaAllah. Sebab pepatah Arab mengatakan al-ma'ul haya, air ialah kehidupan. InsyaAllah. Kalau tak ada air, kita boleh hidup 3 hari. Putus air 3 hari. Tapi kalau putus asa 3 minit je. Yang terjun bangunan, yang terjun dekat landasan kereta api, yang pergi bunuh diri, yang tikam, yang gantung, itu siapa dia? Minal hamni, orang yang putus asa. So, sebab kita minta lindung pada Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hamni, ya Allah, lindungkan kami daripada putus asa, wal hadzan, dan duka cita. Kenapa nak berlindung daripada putus asa dan duka cita dahulu? Kerana putus asa dan duka cita ini yang melemahkan badan. Umur muda lagi, kita tak berapa umur bawah 50. Belum pencen, belum. Tapi nampak lesu, nampak tak bermaya, macam orang tua sangat. Ada orang yang umur 80 lebih kat 90 tapi gagah bawa motor lagi. Yang bawa motor satu hal, yang pikul galah sawit lagi, galah kelapa dia bawa. Berapa umur ni? 89 pikul galah sawit. Kenapa? Setiap hari dia akan berusaha menghindarkan hamn wal hazan, putus asa dan duka cita. Setiap pagi dia akan bersemangat. Dia akan bina semangat baru dan keyakinan daripada Allah Ta'ala tu tinggi. Hamni wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Baru minta yang kedua apa dia? Ya Allah, aku minta lindung pada Engkau daripada ajzi, lemah tubuh badan. Badan lesu, tak bermaya. Ajzi wal kasal, dan akhirnya kami malas. Sebab badan dah lemah, nak buat kerja semua malas. Macam mana malas boleh berlaku? Malas boleh berlaku kerana lemah tubuh badan. Macam mana boleh lemah tubuh badan? Kerana banyak berduka cita. Apa sebab boleh berduka cita? Iaitu putus asa. Itu sebab aturan dia begitu. Bila kamu berputus asa, kamu akan duka cita. Bila kamu duka cita, badan jadi lemah. Bila badan jadi lemah, kamu jadi malas. Jangan putus asa supaya kamu tak duka cita. Dan jangan berduka cita supaya badan tak lemah. Ada orang boleh angkat dumbbell 200 kilo. Berapa hitung angkat 200 kilo? Tengah dia semangat, seronok nak berjim. Tiba satu hari dapat berita sedih. Sedih sangat hatinya. Kata kekasih hati minta putus, nak tinggalkan dia. Isteri minta cerai. Bernama hutang melambat-lambat. Apa berlaku pada dia? Pergi gym, mengangkat 10 kilo pun tak boleh. Cuba angkat. Tak boleh lah, tak lalu saya nak angkat.
Tak mampu angkat. Kenapa? Padahal kamu semalam boleh angkat 200 kilo. Tahulah, saya tak tahu hari ni saya punya mood tak ada, saya tengah sedih ni. Nak angkat 10 kilo pun tak lalu. Kenapa boleh hilang semangat tadi? Kenapa dia tak boleh angkat 200 kilo macam semalam? Kerana dia sedang ditimpa dengan duka cita. Dan apa yang menyebabkan dia duka cita tadi? Kerana putus asa. La taqta'u min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Ini paling besar. Allah punya rahmat tu luas. Allah menurunkan rahmatnya setiap hari. 100 yang Allah Ta'ala turunkan. Daripada 100 rahmat Allah, 1 rahmat Allah turunkan. Dan 1 itu mencukupi seluruh alam. Rahmat Allah Ta'ala. La taqta'u min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu putus asa dengan rahmat Allah. Itu sebab doa kita, Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan. Ya Allah, aku minta lindung kepada engkau daripada putus asa dan akhirnya menyebabkan aku duka cita. Wa a'udzubika minal ajiz wal kasal. Dan janganlah sebab duka cita itu tadi menjadi lemah tubuh badanku hingga aku jadi malas. Malas dalam apa? Urusan ibadah. Malas dalam urusan apa? Dalam urusan aku dengan engkau. Sehingga kerakusanku itu hidup hanya untuk dunia. Tu sebab minta lindung. Wa a'udzubika minal jubni. Dan aku minta lindung daripada engkau ya Allah daripada kerakusan dunia. Aku hanya sibuk menguruskan dunia, aku hanya sibuk mengumpul harta, aku hanya sibuk untuk membangunkan dengan alasan untuk anak-anak dan keluarga. Padahal hakikatnya aku putus asa dengan ibadah padamu ya Allah. Aku rasa dengan usahaku sendiri aku boleh kaya. Dan bila dapat kumpul harta tadi apa? Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Akhirnya aku jadi kerikut. Al-bakhl. Al-bakhl ni apa? Menyimpan, menyekat hartaku daripada Allah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika. Dan aku berlindung pada engkau ya Allah min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini sebagai aturan doa susunan yang telah baik yang disusun dan disuruh diamal. Di mana kita nak jumpa doa ni? Dalam maksurat. Di sekarang dalam maksurat, Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Lepas kita berikrar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dalam Mirdul Latif ditambah astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Jadi kalau orang datang jumpa ustaz ada tak amalan ataupun bacaan-bacaan yang boleh saya amalkan? Amal maksurat. Bacalah maksurat setelah sembahyang subuh dan setelah sembahyang asar. Ni 2 waktu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana maksurat itu himpunan zikir-zikir Nabi yang maksur. Nama syarikat Allah Ta'ala itu sebab namanya maksurat, yang langsung dari Nabi ajar. Ni bacakanlah pada setiap pagi dan petangmu. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa wa ilaihil nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bacaan itu dah lazim pada lidah kita, tak perlu kita duduk buku bersila nak. Sambil bawa motor kita boleh baca, sambil bawa kereta kita boleh baca. Kenapa? Kerana dia dah melazimi lidah kita. Macam syahadah tadi. Bila syahadah tadi telah terlazim pada lidah kita, hatta masuk kubur sekalipun datang malaikat, kita dah bersyahadah, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebab lisan kita kena sabit, kena tetap, jangan gugurkan syahadah kita. Ini ditekankan bersungguh-sungguh oleh Fadilatu Al-Alim, iaitulah Seri Paduka Baginda Sultan Perak yang ke-30, itulah Sultan Alang Iskandar Shah Qaddasallahu lahu warra'ah. Di dalam kitab beliau, Sultan kita tulis kitab, nama kitab dia apa? Iaitulah Kitab Risalah Iskandar Shah, insyaAllah. Kitab Risalah Iskandar Shah pada menyatakan bab syahadah, dan berhati-hati kamu dalam perkara yang menggugurkan syahadah pada 4 perkara. Ini kitab ni seharusnya anak orang Perak, ngaku orang Perak, adalah kitab ni sebagai rojok dalam rumah. Melepas tanggungjawab akhir kalam tuanku, aku telah berusaha menjadi umara dan aku telah mendatangkan kepada penduduk ataupun rakyatku dengan ilmu agama. Semoga Allah selamatkan paduka tuanku di dalam alam sana. Ini masyarakat Allah Ta'ala. Jadi itu sebab kita minta pada Allah Ta'ala supaya lisan kita, hati kita, jiwa kita sabit dengan kalimah syahadah tadi.
Jangan tergugur daripada hati kita itu tadi keyakinan yang lain daripada Allah Ta'ala. Ada dalam hati kita dia kata, betul ke Allah Ta'ala ni ada? Hak tu saja pun jadi salah tu sebenarnya. Ada keluk-keluk orang ketika hidup dia ditimpa susah benar hidup dia. Ustaz, betul ke Allah Ta'ala ni ada? Kenapa saya dibiarkan? Perkataan macam tu. Takut kita. Allah Ta'ala hilang yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab kata Nabi, ada kata Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi. Al-Imam Ghazali menyatakan, wa man lam yarda bi qada'i wa man lam yasbir 'ala al-bala'i wa man lam yashkur 'ala ni'ami. Barang siapa yang tidak ridha di atas ketetapanku, dan siapa yang tidak bersabar di atas ujianku, dan siapa yang tidak bersyukur di atas nikmatku, dan siapa yang merasa tidak cukup dengan pemberianku, maka nyah keluar daripada bawah naungan langitku yang 7, carilah Tuhan lain selain aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sampai hari itu Allah Ta'ala mengherdik orang-orang yang tidak ada keyakinan dan tak sabar, ataupun orang yang tak rida dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hidupnya. Itu sebab kita sangat-sangat begitu menitik beratkan dalam bab i'tiqad hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar tak tergelincir, agar tidak jatuh daripada yakin dengan Allah Ta'ala dalam hidup kita. Begitu dalam kataan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu untuk apa? Untuk rasa yakin sentiasa hati kita dengan Allah tanpa ada ragu-ragu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu penting, supaya kita tidak nanti di hari akhirat kelak atau di dalam barzah, dalam kubur kita terkapai-kapai mencari bantuan tanpa ada penolongnya. Dan sebaik-baik penolong itu adalah Allah Ta'ala. Itu sebab antara zikir yang kita kena amal juga apa dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, hasbunallah, cukuplah Allah, ni'mal wakil, sebagai sebaik-baik penolong. Kita minta Allah Ta'ala sebagai penolong yang terbaik dalam hidup kita. Semoga apa? Semoga Allah Ta'ala bantu kita dalam segenap urusan, dalam segenap keadaan yang sedang kita hadapi. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni terbantu dan tidak teraniaya di dalam kubur tu nanti. Allah Ta'ala, Masya Allah. Sebab kita tahu mana hak Allah, mana hak kita. Yang hak Allah tidak kita usik, dan hak kita kita laksanakan. Sebagaimana kata Paduka Tuanku Sultan, dan ketahui olehmu ada 6 perkara yang menjadi hak Allah dan 6 perkara menjadi hak kamu. Apa dia? Syurga, yang pertama, syurga itu daripada Allah, dan taat itu daripada hamba. Mana? Syurga hak Allah. Tapi apa yang kita perlu ada? Iaitulah ketaatan. Yang kedua, ketuhanan itu daripada Allah Ta'ala, dan kehambaan itu daripada hamba. Jangan pernah rasa diri kamu seperti Tuhan. Kamu rasa kamu besar, kamu rasa kamu boleh atur, kamu rasa tak. Kehambaan itu daripada hamba. Itu sebab ayat Quran mengatakan apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan jadi hamba pada aku, kata Allah Ta'ala, menghamba diri pada aku. Yang ketiga, perkenan itu daripada Allah, dan permintaan itu daripada hamba. Kita ni al-iftiqar. Iftiqar apa? Fakir. Orang fakir, orang sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tahu apa? Istighna, terkaya. Dia akan memperkenankan dia. Pintalah. Sebab Allah Ta'ala kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pintalah kepadaku apa sahaja, nescaya aku perkenankan, kata Allah. Jadi jangan pernah kita meminta lain daripada Allah. Allah kata minta pada aku, jangan minta pada lain. Itu yang ketiga, iaitu perkenan daripada Allah dan juga permintaan daripada hamba. Dan yang keempat, balak daripada Allah. Balak daripada Allah Ta'ala. Jadi manusia apa pula? Dan sabar tu daripada hamba. Sabar. Tu yang kata, وَمَنْ لَمْ يَسْبِرْ عَلَى الْبَلَاءِ. Siapa yang tak bersabar di atas ujian aku. Balak. Ujiannya apa? Balak. Ujian ni ada 2 bahasa dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ujian yang biasa diharungi. Kegagalan, kejatuhan, Allah Muhammad, kesusahan, tak makan, tak minum, ini kita sebut sebagai fitnah. InsyaAllah. Itu sebab ayat Quran, hasiban nasu ayyatraku amanu wa hum la yuftanun. Jangan, apakah mereka menyangka bahawa mereka akan dibiarkan begitu sahaja setelah mereka mengatakan kami beriman. Wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Itu ujian pertama dia panggil fitnah.
Fitnah dua maksud. Fitnah yang pertama, kamu menyatakan cerita tentang orang tapi cerita tu tak betul. Tu fitnah pertama. Yang daripada ayat Quran mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosa daripada membunuh. Adapun fitnah yang kedua itu berupa ujian. Ujian kehidupan. Ujian penghidupan kita susah, tayar bocor, minyak kita habis, barang dapur tak ada, kehidupan dalam hidup kita ni. Itu kita panggil fatan, fitnah. Itu sebab akhir zaman dipanggil zaman fitnah. Fitnah akhir zaman itu penghidupan, ujian kehidupan. Adapun ujian yang kedua dipanggil bala, iaitu berat, ujian yang berat. Dalam mana? Dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ digunakan perkataan bala, iaitu ujian dengan kematian. Kematian itu merupakan bala, iaitu ujian. Allazi khalaqal mauta, dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan ujian. Allazi khalaqal mauta, menciptakan kematian. Wal haya, dan kehidupan lepas mati. Allah sebut allazi khalaqal mauta wal haya. Tuhan tak sebut allazi khalaqal haya wal maut. Tuhan bukan kata aku telah jadikan hidup dan mati. Tak, Tuhan kata aku jadikan mati dan kamu akan hidup balik lepas mati tadi. Allazi khalaqal mauta wal haya. Untuk apa Allah jadikan kematian pada kita? Dan kenapa kita kena hidupkan balik lepas mati? Li, lam tu lamul hikmah. Tujuan daripada kelakuan Allah. Li yabluwakum. Yabluwakum tu fi'lul mudhari' abadan, untuk berkekalan. Li tujuannya untuk sentiasa menguji kamu. Ya, liyabluwakum. Yabluwakum dari kalimah asal balaun. Bala yabla. Ya, liyabluwakum ayyukum, siapa daripada kamu ahsanu amala. Jadi yang kedua ni apa dia? Bala. Bala ni merupakan ujian yang berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berupa salah satu kematian. Baik kematian kita atau kematian orang terdekat kita. Bapa mati, mak mati, tu balak tu. Tu sebab bila seseorang ditimpakan dengan balak, maka katakanlah kepada dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita akan dikembalikan. InsyaAllah tabarakallah. Yang kelima, iaitulah rezeki daripada Allah. Kalau rezeki daripada Allah, apa pula daripada hamba? Syukur. Syukur daripada hamba. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang aku dah bagi nikmat pada dia, dia syukur pada aku tambahkan lagi nikmatku. Wa la in kafartum, tapi siapa yang aku dah bagi nikmat dia kufur, jadikan nikmat aku sebagai bahan untuk maksiat pada aku, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku sangatlah keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, apa dia? Ampunan daripada Allah dan taubat daripada hamba. Kalau ampun tu daripada Allah, macam mana kita nak ambil ampun tu? Jalannya taubat. Taubatlah pada Allah, taubatan nasuha. Taubatan nasuha bilafzil istighfarah, dengan lafaz minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 perkara daripada Allah dan 6 perkara daripada hamba yang perlu dicapai oleh hamba untuk mendapat 6 perkara tadi. Jadi di antara salah satunya apa yang kita nak tekankan sini, iaitulah tentang masalah bantuan yang datang daripada Allah Ta'ala itu datang dengan sebab hambanya meminta. Dimintalah bantuan kepada Allah, salah satu dengan cara melazimi zikir tadi, iaitu tasyahud, syahadatain, 2 kalimah syahadah lidah kita lazimkanlah. Semoga selamat kita di dunia dan dibantu kita di negeri akhirat, insya-Allah. Tabarakallahu ta'ala anhu. Semoga sabit teguh lidah kita di dalam kubur, tidak ada rasa takut, gentar dan cuak apabila berhadapan dengan 2 makhluk Allah yang bernama Muka dan Nakir. InsyaAllah tabarakallah. Naik. Nanti kita akan sambung lagi perbahasan pada hadis ke-37 pada siri akan datang dengan tajuk Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan membaca doa supaya selamat daripada azab kubur. Apa doanya? Ini kita sambung pada siri akan datang, insya-Allah. Tabarakallahu taala anhu. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah wal subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta